Okay, EV fever sekarang semua kereta EV memang bagi banyak-banyak offer lah. So kita tengok sama ada kereta ini baloi atau tidak pada 18,000 diskaun. Jom. So ini merupakan pada satu ketika sebelum IMAS 7 keluar, merupakan EV paling laris di Malaysia, BYD Atto 3. So dari segi saiz, Uncle memang suka saiz dia sebab saiz dia senang untuk diparking dan lain-lain, dan dia bukan kecil sangat. So keluarga boleh duduk dengan selesa di depan dan di belakang. Ini warna ni pun warna baru lah, rim pun rim baru, tengok. So adakah kereta ini boleh lawan dengan Proton IMAS 7 dari segi harga sekarang so dia 124 tolak 18,000, so lebih kurang 107 lah, 107. Dari segi design dia memang masih up to date. Dari segi lampu dia kalah sikit pada abang dia, iaitu Sea Lion 7 ataupun pada BYD Atto 2 ataupun Dolphin. So lampu dia lebih lurus, lebih matang. Okey, lebih lurus, lebih matang. Tapi dari segi design, Uncle suka design dia. Profil kereta pun sangat-sangat cantik. Sama ada anda yang bawa ataupun isteri. Tengok di belakang, di bawah. Ui, cantik. Okey, kita masuk. Okey, dulu dia ada banyak warna-warna lah, warna-warni. So sekarang semua sudah matang. Kebanyakannya semuanya black on black. So masih menggunakan door handle yang macam ini. Ada ambient lighting. Oh, seat dia dah ada kemasan warna lime green. Lime green, dia punya piping lime green, cantik dah. Sudah sangat-sangat cantik. So mari kita masuk, kita tengok apakah kereta ini boleh berentak dengan Proton IMAS 7. Dari segi saiz bateri 60 lebih kilowatt hour. Dari segi jarak WLTP boleh 400, hampir 450 lah dia orang kata. So tengok steering dia memang unik kepada BYD. Kau suka, kalau tak suka sorry lah. Dia punya meter kat depan ni kecil sikit daripada Proton IMAS 7, tapi membadai. Yang ini besar, dan yang ini ada satu kelebihan. Kalau anda nak berangan-angan anda bawa kereta Tesla, dapat. So dia fleksibel di sini lah. Corong aircon besar gila di bawah. Dia punya gear stock macam naik kapal terbang. Kapal terbang nak naik aku rasa macam co-pilot lah, pilot. Start stop di sini, dan dia punya mode dan lain-lain ada kat sini. So kita boleh tengok mode driving ada Eco, Normal, Sport. 3 je. 3 driving mode sahaja. Dashboard dia agak pelik. Banyak lengkung-lengkung, tapi barang di sini soft, lembut. So quality barang. Dari sini apa yang dia kalah pada IMAS 7 hanya satu, iaitu dia punya sound system lah. IMAS 7 ada sound system yang branded, yang ini sound system yang macam mana? Sound system home lah, OEM lah. Tapi yang ini kau boleh main gitar masa kau boring dalam traffic jam, kau boleh main Bila Larut Malam. Okey, dia punya yang ini cantik. Dalaman agak dalam, tapi tak ada aircon. Tak ada aircon. Dan ini dia punya box soft open, hard plastik tapi besar, besar. Boleh letak banyak barang. Dia punya rear view mirror ada frame, dan di sini apakah material fabric, dan lampu di atas memang cantik lah. Kat sini pun ada 2 biji lampu yang kecil. Ada sunroof dan juga ada panoramic roof dan sunroof. Okey, tempat duduk, Uncle nak komen sikit pasal tempat duduk. Sekarang banyak kereta China, tempat duduk dia memang sampah lah. Bila Uncle duduk, terutamanya Uncle orang yang gemuk kan, bahagian punggung tu dia punya spring sangat-sangat lembut. So tak sedap bila kita memandu. Walaupun dia punya suspensi, talaan semua bagus, tapi dia punya tempat duduk terlalu lembut. So maka spring akan melantun-lantun, punggung anda akan melantun-lantun. Tapi kereta ni so far, kalau Uncle ingat lagi masa test drive, okey. So seat dia boleh tahan. Kita tengok belakang. Kalau depan ialah seat pemanduan Uncle. Okey, Uncle adjust untuk lebih adil. Itu tadi masa buat nak ambil steering. Okey, ini Uncle punya driving position. Dan kita tengok
apakah rasa tempat duduk di belakang. Ada drone boy. Jangan main. Okey. So di belakang material soft kalau Proton IMAX dah kalah di sini sebab Proton IMAX punya sini hard plastik. Okey, material ni semua soft cantik tapi dia punya design ada pelik sikit. Kau boleh terima atau tidak. Kita main gitar. Okey, dia punya design semua bulat-bulat macam ni. Pelik sikit. Okey, seat dia memang panjang tapi mendata mendata. Ada lime green punya piping lagi. Nampak fresh. Kita masuk, dia punya bawah semua flat, bagus. Flat. So, kalau uncle duduk di depan, okey, tengok dia punya jari, tempat ada 4 jari. Okeylah, boleh diterima lah. Kepala, oleh kerana dia ada panoramic roof, kalau kita ke bawah ni, kepala ada 1 jari lah, 1 jari. So dari perbandingan ini dengan IMAX 7, IMAX 7 ada 2-3 jari uncle kalau tak salah. So IMAX 7 lebih tinggi sedikit. Dari segi tempat duduk, dan tempat duduk boleh nampak kalau dia punya floor flat, uncle punya sini ada lubang sikit. Halo, boleh tengok. Jari terkeluar lah. So dari segi sokongan mungkin dia kalah sikit. Uncle dah lupa apakah rasa tempat duduk IMAX 7. Siapa yang ada beli IMAX 7 tu, boleh lah tunjuk pandai, tunjuk hebat lah kalau kita anda punya seat lebih baik. Okey, pemandangan kokpit anda, tak ada komen lah. Ini bergantung pada cita rasa sebab dia punya yang itu banyak melengkung lah. Okey, di belakang ada lampu touch dan ada satu tingkap yang kecil. Di sini ada airbag juga, ada airbag. So ada berapa airbag uncle tak tahu tapi banyak airbag. C pillar, B pillar, A pillar semua ada airbag. Sekurang-kurangnya 8 lah. 3 di tepi, 2 di depan, sekurang-kurangnya 8. Dari tempat duduk kita boleh rasa, tengok kepala uncle duduk dengan agak selesa. Kalau dalam keadaan ni uncle boleh duduk berapa lama? 1 jam setengah? Boleh. 1 jam setengah boleh tahan dengan selesa lah, dengan selesa. Okey, so kita ke bahagian boot. Boot dia. Hey, ada bateri ke? Oh ada. Kena tekan kuat sikit. Okay, so ini bahagian boot dia. Ada dua layer. Ini bahagian atas dan bahagian bawah. So sekarang dia turunkan paling bawah sekali. Apa yang dia ada? Tayar repair kit dan dia punya vest. Okay. So kat bawah sekali. Kalau kau nak tinggi sikit, senang je. Tinggi sikit. Nah, so ini bahagian atas. Okay. So boleh tahan lah dari segi keluasan boot, boleh tahan, boleh letak barang-barang yang biasa. Satu bag 28 inci, satu bag 24 meninggi dan satu bag yang kecil. So 3 set lah. Kau pergi travelling, kau beli set 3 bag besar, sedang dan kecil, boleh masuk. So dari segi saiz pada harga 106, uncle rasa kereta ini lebih baloi daripada kereta ini sebab kereta ini dia jarak dia tak jauh, 300 lebih. Kalau jarak ini boleh 400 lebih, uncle lebih suka yang ini. Ini dari segi design, size, dia punya bumbung pun lebih tinggi. So kalau kita tengok, kita masuk ke dalam, ada kawan boy, kapibara. Halo kapibara. Kapibara yang duduk. Kalau kita masuk, tengok tengok. Dan ini dari segi legroom pun lebih sikit. Dan kepala kita nak test kepala je. Yang ini kepala ada satu genggam boy. So nampak? Sebab tu uncle lebih suka dari segi saiz, uncle lebih suka saiz kereta ini sebab kereta ini lebih tinggi dan bawa di bandar lebih senang lah. Visibility anda lebih baik. So sayang kereta ini didatangkan dengan bateri yang lebih kecil sebab mereka punya target market adalah more to city driving. Okay, so ini ialah BYD Atto 2. Ada juga diskaun yang gila-gila. Korang datang, harga pun dah tak masuk akal dah sekarang kereta-kereta EV. Dengan pembuangan harga IMAX 5, kereta-kereta ini semua akan menurun harga dengan lebih laju lagi. So itu saja daripada apa yang anda nampak. Adakah anda rasa kereta ini boleh lawan IMAX 7 dari segi semualah yang diberikan? Okey, bagi tahu dalam komen. Jumpa lagi. Bye bye. Ini di dalam warna yang agak cerah. Ada pearl juga, rasa macam ada pearl Cantik, ada pearl juga.